Assalamualaikum gang. Welcome to my channel YouTube Abai Ebras. Okey, untuk video kali ni kau nampak ni motor ni triko putih. Geng selek ni, selek. Triko putih ni ono. Ono ada. Lama dah. Sebelum ni aku pernah buat pasal apa ni? Orang panggil housing ni deh. Kau orang panggil kulit enjing. Kulit enjing lah seni. SW Ipoh ni. Sebelum ni aku pernah buat video 2 tahun ni boleh yang lepas. So jadinya yang ni abang Anguh dia abang Anguh ni nak mari pasang ni. Satu set. Aku nak tunjuklah cara-cara dia. Aku tunjuk cara ringkas lah nak pasang dia. Kalau hampa nak detail pergi ke yang 2 tahun lepas. 2 tahun pelah-pelah. Tapi dia kata yang ni dia dah lay. Dia dah lay yang ni, tapi tak apa, kita test dulu tengok. Kalau kita tekan gear masuk, tak payah buat. Kalau kita tekan gear tak boleh masuk, terpaksa kita lay lah. Dia kata dia dah lay ni. Tapi aku tengok macam ia lay tapi tak banyak ni. Kita cuba test dululah. Ni bagi dia lah. Kalau nak beli satu set ni. Ni beli yang lain lah, tapi tak guna yang dia punya ni dia. Ada oleh kotak. Kita beli yang SK punya sekali dengan batai sah dia. Ni hak ni yang dia bagi. Ni hak dia bagi. Ni yang dia bagi ni. Kita tak pakam. Nanti ni hak ni dia punya ni. Kita ambil getah dia lah. Ni. Lepas tu dia memilih minyak nanti apa ni? Hyper. Hyper ni pun sama. Sama ni deh. Satu jenama tak? Beres geng. Kita nak buka dulu minyak hitam, kita dah buka. Kita buka cover set tepi. Lepas tu kita buka ni. Kulit enjin dia. Terima tu. Luncur. Zoom. A few moments later. Okay geng. Ni kita nak buka dia punya skru ni macam biasa. Aku rasa biasalah. Aku buat dia punya bentuk kulit enjin ni. Gasket dia. Korang buka skru dia. Korang masuk. Kau masuk. Aku tak perlu. Aku buat macam ni je lah. Terima tu. Kita buka dulu. Buka macam biasa. Air kulung pun kena buka. Di sini. Tak ada lah dia. Air kulung nak buka dia. Kita buka sini. Semua nak sini semua T8. Walaupun kita buka sini, dia tak akan keluar. Walaupun korang buka nak sini. Dia keluar macam cirit macam gitu je lah. Okey, kita kena buka atas ni. Ni, korang kena buka ni. Mana tu? Ni. Korang kena buka penutup ni. Baru dia keluar air. Sekejap aku buka atas ni Nak tunjuk pun tak boleh. Aku buka dia punya penutup. Nampak? Bercirit-cirit keluar. Ayam apa ni? Warna biru. Nampak tu? Kau keluar penutup ni. Dia keluar. Ilmu. Biru. Biru melati. Putih-putih. Biru melati. Putih-putih ikut emung. Tonggeng lah sikit. Kalau radian tu tonggeng lah. Bagi dia tubik habis. Dia ada lagi kot dalam enjin tu. Dalam belok. Apa rest kejap, apa tonggeng balik. Tengok dia keluar balik tu. Sampailah habis jama minum air ni. Beres. 5 minutes later. Okey, skru semua aku dah buka dah. Kau orang boleh lah kalau nak tiru aku macam ni. Aku bubuh. Cabut satu, kau letak kat situ. Sampailah macam tu. Okey, yang untuk ni apa ni? Kat water pump dia tu ke? Biar duduk situ. Yang ni, yang ada water ni tempat air. Water ni tempat air dia keluar. Apa yang kita buat ni tempat air keluar. So jadinya aku nak buat keluar benda ni dulu. Buat keluar benda ni. Lepas tu kita pasang lah. Baru ada satu lagi tool dia kau kena ada ni. Untuk tool dia ni. Tu water pump sail ni. Tempat buka dia.
Tempat nak katok dia, nak ketuk dia semua ada ni. Yang ni korang cari lah dekat platform ada jual dah ni. Beres ni tu dia nak buka tu. Sekejap lagi aku tunjuk cara nak pasal dia apa semua. Macam buka-buka gini biasa, kita tunjuk cara nak pasal dia. Hak tu yang penting sebenarnya. Nanti kita tengok yang macam aku cakap tadi, kena lay ke tak kena lay benda ni. Beres. Okey geng, jangan lupa aku lupa nak rakam video tadi. Kau punya, orang panggil apa benda ni? Ni. Orang panggil apa ni? Oil dalam ni. Yang hot standard ni kau orang buka, tapi dia ada klik dia. Kau kena buka klik dia. Guna nata ni. Ni. Dia jadi mucung tajam gitu Kau buka dia benda ni dulu. Apa ni? Kau buka benda ni dulu, baru kau boleh ni. Ambil oil seal dia lah dia. Ni oil seal dia ni. Kau panggil apa ni? Nanti kau bagi tahu balik lah. Kau congkel dia elok-elok benda ni. Buka yang ni, kau masuk yang tempat baru ni. Dekat lubang ni Ni. Kau masuk kat sini. Aku nak masukkan terus, takut lupa Masuk dia. Sama je nak masuk dia macam kau orang buka tu lah. Tadi tak rakam, aku ingat rakam lah masuk dia. Yang hok berlekuk bulat ni belah bawah. Di atas macam gini. Masuk dia. Tekan dia, bismillah. Bagi dia bunyi klik. Lepas tu kau orang masuk pin dia balik. Pin dia. Macam gitu. Lebih kurang macam tu. Dia ada dia punya lurah dendam dia masuk. Beres. Timur. Okey geng. Sebelum kita pasal benda ni, kita kena tengok yang original dia punya. Kau tengok. Tangan aku luka kan, berdarah kan. Pui. Tu kau tengok. Ni tempat duduk batas saf dia Saf dia tengok tu lubang air besar kan. Kau orang tengok yang ni. Yang ni kau kena cek betul-betul ni lubang ni. Dia tak ada lubang geng. Tu. Dia tak ada lubang geng. Macam mana geng? Jadinya dia bukan, dia memang tak ada lubang, tapi dia macam kita kena tekan sikit. Sekejap kita letak kat sini. Sekejap letak kat sini. Setelah kita ambil kurebar tu, kita tekan. Sebab sini dia mana tu? Tak nampak lubang dia tu. Korang kalau beli jangan main pasang tu tengok. Ya, tak nampak lubang dia. Ni. Kau tekan macam tu. Mana tu? Tak nampak tu. Ni. Nampak tu? Sebab dia tak lay habis kan. Benda ni nipis je. Kau masuk macam tu. Barulah ada lubang. Geng. Sekejap aku nak bagi cun-cun Melayu lah lubang dia ni yang penting kena tengok. Sekejap lagi kau pasang macam tu. Nanya tak ada air. Kan? Terima Aku nak bagi comel-comel dulu. A few moments later. Tengok geng. Aku dah korek ni. Aku dah pecahkan dia punya kedaraan dia pun. Nampak tu? Cun-cun Melayu. So jadinya macam biasa. Aku nak pasal apa ni? Orang panggil ni. Water passil dengan sap-sap dia panggil batas sap dia ni. Kita pakai sap dia Okey, jom. Okey geng. Kita nak pasal benda ni. Ni kan. Kat dalam ni, yang ni. Yang ada lurah dendam, yang ada ni dia ke bawah. Yang ni dia ke atas. Aku berpandu. Aku kadang-kadang kita ni kena berpandu kepada yang ni Aku bertengok pada yang ori dia punya. Yang ori dia macam gitu. Kan? Yang ni ke atas. Yang ni ke bawah. Yang ada ring tu ke bawah. Aku pandu daripada yang ori dia. Terima kita tunjuk sebiji-sebiji lah. Lepas tu yang ni kau orang tekan je lah. Kau orang tekan dengan jari ni kan. Masuk lah. Kalau tak masuk tu sikit. Masuk. Kau orang sapu minyak grease sikit lah. Kau tekan lah. Masuk bagi dia rata lah. Jangan bagi dia timbul, bagi dia rata.
Terima kau tekan tau. Masuk. Okey. Okey, kita akan masuk naten ni pula. Kita akan masuk dia punya ni lah. Water pump ni orang panggil tak? Seal set dia lah. Gila nak panggil naten ni tak tahu. Ni. Kita nak buh dia ni. Kalau aku punya lah cara aku buh minyak grease sikit je bagi rasa-rasa, tak payah nak terlampau over sangat bagi sini. Kau jangan bubuh ni. Yang ni kau sapulah kalau terkena kat depan ni. Nak bagi dia licin sikit je kan. Ni cara aku. Cara kau orang tahu lah bubuh minyak hitam ke apa. Terpulan. Berlaku macam ni. Kau letak je sini. Kau letak je betul-betul cuncung Melayu. Kau boleh kau tekan lah sikit bagi dia takut tak betul pula je lagi. Bagi duduk gitu. Kau ambil tool dia ni. Dengar baca sikit. Ada baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kau letak kat tengah-tengah ni. Jangan bagi sengit apa semua. Letak gini. Kau ketuk je. Ketuk bismillah. 1, 2, 3, 4. Kau rasa dah benda ni dah masuk beres Diulang kembali. Depan saya 12, belakang saya 14. Macam gini ya. Kalau letak sepanas sebelah belakang macam gini. Tu yang ni pusing ya. Sekejap lah. Boleh pusing je. Macam gitulah geng. Banyak ni. Sah dia, kau tekan macam ni. Lepas tu pusing-pusing kat belakang ni, kau pusing-pusing ya. Sekejap nanti lah. Terbuka ni balik. Kau pusing macam ni. Kau main-main. Tercabut tu. Ui, boleh tahan tu, nampak tu. Tengok. Sah dia ada makan dah tu. Tengok. Hitam tu. Nampak? Ui, tu. Nasib baiklah dia ada nak tukar hasrat, nak tukar tu. Beres geng. Luncur. Okey, kita nak pasang benda ni pula. Kita nak batai sah dia ni. Saf dia. Kau ikut dia punya lurah dan dendam dia tu kan. Kau orang masuk menatai ni. Buh kat situ. Masuk dia. Tekan je lah. Betul-betul cuncung Melayu. Jadi lah. Kalau kau orang terbalik pun tak boleh nak masuk lah benda ni. Masuk begitu je. Beres. Lepas tu kau masuk sini. Kalau aku sapu minyak sikit. Minyak grease je. Kalau ada minyak hitam buh minyak sikit. Jangan sapu terlapak over sangat. Sikit-sikit je. Buat rasa-rasa. Gitu. Sapu masuk hari ni jolok. Baca dulu bismillah. Jolok dia tu. Sekejap. Wasir. Baik. Lupa. Maafkan saya. Wasir dia. Masuk dulu dalam ni. Gitu. Tu kau masuk dalam ni. Masuk dalam ni kau orang kena pulah-pulah sikit lah. Pusing-pusing sebab dia lubang dia kecil kan. Biasalah tu. Ui, memang kecil sungguh lubang dia ni. Gitu. Okey gini. Ya. Yo kalau kita rakai ni yo pelak sikit. Kalau kita tak rakai elok yo. Tekan sikit kan. Tekan apa tak? Ya bunyi, ada bunyi perak tu. Tu sedap tu bunyi tu, perak tu. Masuk alhamdulillah kalau bunyi perak tu. Ya boleh cabut pula dah. Gitu. Aduh. Memang orang kata nampak berat sikit, sebelah ni tak berat pun. Bagi baru ke boh. Tu. Okey. Dah masuk benda tu. Dah bunyi ni. Perak bunyi ni Tapi wasir dalam ni jangan lupa lah letak. Lepas tu ambil benda ni. Wasir dia masuk kat sini. Lepas tu teri. Ni 4 ni ambil benda ni bubuh situ. Cak puak kat situ. Masuk kat sini. Pusing. Tadi yang mula-mula buka, yang ni panah 12 kan. Panah 12, belakang ni 14. Yang ni sama, stay 14. Yang depan ni panah 10. Dia akan jadi kecil sikit.
Ketak dia tak payah nak terlapak over sangat. Ni panas 10 Nampak? Kalau korang nampak aduh, dalam ni panas 10. Kalau ikat dia kat sini. Yang belakang tu ambil panah. Mana tu panah ni? Panah 14 letak kat sini. Seluk macam tu untuk tahan. Tu yang ni kau ikat lah. Ikat pun ikat cukup-cukup rasa. Jangan terlapau ni sangat. Tak lagi kan pecabut kita. Ni pula. Biasa-biasa je. Ikut kita rasa. Jangan ketak sangat. Janji dia lekat je. Dah. Cukup lah. Dia tak cabut benda ni. Memang orang tengok dalam video ni kata, beratnya, pusing. Ada dia duduk kat situ je lagi. Musim cuncun Melayu je lagi. Beres. Untuk pasal ni dah beres dah. Kita nak pasal sana lah. Nak pasal kat sana. 5 minutes later. Hari nak hujan geng. Jadi kena buat cepat-cepat geng. Dia owner dah tukar dah. SCK punya apa ni panggil? Panggil apa dah? Oil pan SCK dia dah pasal dah. Oil pan SCK dia dah pasal. Jadi benda semua dah beres ni. Nak pasal dah ni. Benda ni pun dah ni. Sini pun dah. Sini tak di mana spray ni. Ada situ. So jadi ada dua pilihan sini. Nak pakai yang kain pun boleh. Nak pakai yang besi. Kalau yang besi aku dah siap potong ni. Aku dah siap lay tu. Potong. Aku dah siap potong dah. Sebab kalau dia masuk gini, nak tunjuk kali lagi, kalau kau orang tak potong, ni contoh kalau kau tak potong, dia akan tutup benda ni. Kuat gambarnya dia lah, gambarnya. Dia akan tutup situ, jadi kau nak buka menatai ni, panggil ni apa ni? Oil strainer. Oil strainer ni napis dia ni, kau orang nak cabut kat sini nanti tak boleh terhalang kat situ nak masuk. Tak ada lubang lah. Harap kau orang faham, beres, aku nak pasir beres. Luncur. Okay geng, kita nak pasal dah. Tak ada apa dah. Semua dah comel cuncun. Gasket nampak Gasket aku potong tu kalau nampak jadi cuncun Melayu gitu. Orang kena potong Ini setting diri. Benda ni setting diri nak buat. Agak nampak Jom kita pasal benda ni Baca dulu bismillah Tengok dulu ni. Benda ni dah ada. Ni dah cuncun Melayu masuk apa semua Tidak terbalik ni. Jangan terbalik benda ni. Benda ni jangan terbalik. Terbalik. Pisang mak. Dia dah masuk. Selu-selu. Lapak apa ni. Ketuk selu-selu Jangan terlapau gairah sangat. Relax. Nampak. Semudah ABC. Beres. Tuai dia ada senyum tu. Ono dia ada senyum tu. Tengok bawah ada lubang sini. Okey. Dalam keadaan baik. Harap tak leaking lah. Harap tak leaking sini. Jadi kita pasal dulu skru dia. Yang ni tak apa. Skru dia macam ni yang aku buat tadi. Masuk. Tak ada masalah. Beres Beres tak beres? Beres. Kita pasang water pump dia dulu. Water pump dia ni tengok. Aku dah bubuh dia punya getah tu. Lepas tu masuk je lah duduk gini. Padu mak. Gitu. Comel. Dia ada bagi skru. Yang panjang ni sebelah sini. Yang panjang belah sini. Yang pendek belah sini. Lepas tu yang ada tembaga ni. Tembaga bawah sekali. Tempat air. Tempat pancuk air. Bukan pancuk macam tu. Pancuk air. Orang ni. Dekat macam tu mudah lah. Pancuk-pancuk ni laju je. Perlu juga ke. Padahal mendung. Beres. Ada masalah lagi. Beres. A few moments later. Kita nak pasal benda ni kan. Ni peting juga geng. Ni batin ni. Kau tengok batin ni. Batin gear dia ni kan. Cepat nak tarik kelas dia ni kan. Ni kau tengok ada lubang kat sini. Kalau kau nampak lubang ni. Lubang ni lah kau masuk benda ni. Spring ni.
Nih, spray ni masuk ni, lubang dia ni. Aduh. Ni masuk sini. Ha, we duduk gitu. Nampak tak? Ha, berarti cocok sini. Cocok ini. Dia cabut bubuh pula, Biasa itu perkara normal. Cabut bubuh. Ha. Masuk ikut lubang hak ni. Aduh. Nampak? Masuk ikut lubang tadi, tolok selu-selu. Kau tahan kat sini. Kan, bagi duduk masuk situ. Bagi duduk celah tu. Dia masuk lubang, kau tolok ni, dia masuk lubang ni. Ha, tengok. Lepas tu kau tengok luruh dia tu, kau masuk ni, payung dia. Aku panggil payung lah. Kau tekan sini. Ha, dia bunyi, nampak? Tarik sekali lagi, masuk dia, letak bunyi. Ha, lepas tu kita tarik gini, nampak? Dia gerak benda tu. Remote beres dah. Simple dah tu. Okay. A few moments later. Okay, kita nak pasal dia punya ni. Sarung. Boleh lah sarung ke apa ke. Hai, terbalik geng. Oh no. Ni pakai lengki geng. Kau letak atas tu satu, kau letak kat sini satu. Nyala biru Jangan tu lagi takut suara tak ada. Kalau nak pasal ke RS tak silap, dia kena tebuk macam ni, kena pergi apa tu orang tu mesin apa? Foundry Kena pergi buat lay dia ni tu. Kalau pergi mana? Macam tu kan, cara pasal dia punya skru dia ni, semua lengki. Masuk je lah. Okay. Oh, kemah apa ni. Nak sebi oil strainer sini ya. Setakat ni yang Abel punya pakai tak ada masalah lah. 2 tahun 6 bulan lah. Sebab pasang bulan 3 2023 bulan 3 2 tahun 6 bulan lah. Sebab ni sekarang ni bulan ni je. 2 tahun 6 bulan. Okey, tak ada masalah apa. Kalau kita masuk minyak ikan lebih daripada 1.1 liter ke, dia akan keluar ikut sini lah. Ni, ikut getah lah. Dia akan keluar ikut getah. Dia meleleh. Dia buang yang lebihan tu. Macam kita lah, terlebih makan, minum ke. And overdose. Keluar lah. Wih, tubik gitu. Sama buat dia pun. Beres Ni kita nak pasal yang ni pula. Senang kita letak sini, kita tarik macam gitu je. Macam gitu. Senang gitu. Lepas tu, masuk je lah skru. Kita buat dia. Beres dah. 5 minutes later. Okey geng, yang ni aku dah buat. Yang ni terpulang kepada korang. Besi ni kau nak buat macam mana. Macam aku buat bawah satu, atas satu. Memang dia bergerak macam ni, tapi dia duduk masuk gitu ya. Senang untuk kita tarik. Ni yang ni inisiatif korang. Okey, kita masuk dia gini ya. Masuk dia punya luruh tu. Kan? Ikut dia punya luruh. Tekan je lah. Semudah ABC geng, senang. Beres lalu. Tapi jangan lupa je aku tarik balik. Jangan lupa dia punya ni, dia ada getah dia ni. Ni sini dia ada getah dia. Beres okey. Okey ni. Ni. Ni minyak ikan benda ni tau. Hyper Hyper apa panggil? Hyper ECE. Minyak ikan ni, tapi ni untuk sukat dia sebab dia nampak nak buat 1.1 liter nampak. Jadi ni minyak ni jangan korek atau minyak biasa pula. Dia pakai minyak hitam ni. Jadi aku nak sukat dia dalam ni. Jadi takut orang silap peher nak bubur 1.1 liter. Kita dapat sini. Kita nak 1.1 liter. Gelap ni. Gelap. Tak nampak benda ni. Tak nampak. Nampak. Kita nak beri 1.1 liter. Balah. Belum lagi. Dia sampai sini, atas ni sikit lah. Tak cukup tak apa, kita tambah. Tu 1 liter dah tu situ. Sikit lagi kita bubur.
Okey geng. Jadi kesudahan dia macam ni geng. 1.1 liter ada yang suruh masuk 1.2 liter. Ada, pakai je dulu 1.1 liter. Buh dah tu. Sebab kita bukan oboh enjin pun. Kan? Bukan kita oboh enjin pun. Kita tukar segini ya. Beres kita buh 1.1 liter. Meluncur. Okey, alhamdulillah berjaya geng. Kulon dah aku dah masuk. Air kulon ni dia pakai cak singo ko, cak rima ni. Ni kulon lama. Jadi dah masuk dah semua. Ni pun dah running dalam 5 minit 5 minit pelah-pelah gitu dah running. Dah cek awak ke tengok ke bawah ni, tak ada leaking Alhamdulillah. Di bawah tu tak ada leaking. Jadi dekat sini pun tak ada keluar minyak. Jadi berjaya lah setakat ni lah. Dah running dah ni dalam 5 minit 6 minit gitu lah pelah-pelah. Lah ni nak suruh Honor pergi naik dulu. Tengok. Tadi masa test tadi dekat sini tekan gear semua okey, cuma dia ada keras sikit lah. Sikit je keras dia. Tapi tak keras macam kita tak boleh masuk. Boleh. Dia keras sikit lah baru ke. Lama-lama okey lah. Lah ni dah running dah. Okey. Nanti Honor nak pergi terah. Beres 15 minutes later. Motor semua dah okey. Motor okey. Benda ni lah. Tak ada leaking, tak ada gapo. Owner pun dah pergi running apa semua, naik apa semua. Masuk gear apa semua okey. Cun-cun Melayu. Molek. Cuma kita nak tunggu tadi. Kita nak tengok ada leaking, tak ada leaking. Okey. Masuk gear semua. Owner kata. Masuk gear semua. Tak ada masalah. Super biasa. Cuma korang kena adjust kelas lah. Pendek panjang sikit lah. Tu lah. Ni tempat asal. Adjust sikit. Bagi cun-cun Melayu. Atas korang. Nak panjang ke nak pendek. Nak tak ada pun boleh. Tekan masuk gear terus. Pun boleh. Setakat ni alhamdulillah berjaya lah. Sebab sini pun tak ada. Tak ada hingus lah. Hingus tak ada keluar. Beres lah. Yang ni air coolant punya. Yang ni. Yang direct pada minyak hitam tu kan. Jadi berfungsi dengan baik lah. Kulit enjin FW pun berfungsi dengan baik setakat ni. Beres. Honor pun senyum lah ni Honor ni. Nampak Honor. Padu. Beres. Jadi kita nak pasang cover set tepi dia. Beres video aku sampai takat ni ya. Benda dah settle dah. Kan? Kalau korang nak tengok cara pasang cover set, tengok video aku sebelum ni. Jadi video sampai setakat ni saja. Jumpa di next video. Yang penting sekali jangan lupa like, komen dan share, subscribe yang penting. Beres. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.